Baru-baru ni kita dikejutkan ada banjir dekat Masjid Sibolga. Kalau kita tengok dekat maps ni, korang perasan tak? Kenapa Malaysia ni macam dilindungi? Lagi-lagi yang duduk di Klang Valley ataupun di Lembah Kelang. Sebab belah kiri kita ni ada Selat Melaka yang ditutupi oleh Indonesia. Jadi air yang dari sini dia tak terus, dia akan tempias dulu di Indonesia ataupun di Sumbar, Sumatera Barat. Dan kita ni macam dihalang, macam di tengah-tengah tau. Jadi air tu dia takkan terus datang ke Malaysia. Begitu juga kalau di sebelah Kelantan dan Terengganu. Tetapi belah Kelantan dan Terengganu ni, laut selatan ni lagi bersebab belah sini dia macam lebih luas lagi lautan dia berbanding dengan belah Lembah Kelang. Tapi ini tidak menekankan yang Lembah Kelang ni tak banjir. Ada banjir, ada, bukan tak ada. Tetapi diminimalkan dan taklah seteruk macam Indonesia.